Dalam episod kali ini, kita akan melawat ke The Grand Palace Bangkok untuk menyaksikan kemegahan seni bina agung Kerajaan Thai zaman dulu. Kemudian kita akan bergerak ke Icon Siam, sebuah mall yang premium yang banyak menjual pelbagai pilihan makanan yang halal dan menarik untuk kita makan tengah hari kat sana. Selamat menonton. Okay, sekarang ada dekat kawasan Grand Palace. Banyak tau, bangunan cantik-cantik. Itu cantik, yang ni temple, tu lawa. So ni palace dia. So sekarang nak cari dia punya entrance kat situ kot. Selamat datang ke The Grand Palace yang merupakan mercu sejarah paling ikonik di Bangkok. Istana ni dibina sejak tahun 1782, merupakan tempat kediaman Raja Thailand dan juga pusat pemerintahan Kerajaan Thailand selama 200 tahun. Wow! Setiap lorong dan halaman istana terasa seperti helaian sejarah yang masih hidup. Dari balai diraja yang megah hingga ke dinding mural yang menceritakan kisah ramakian. Semuanya membuktikan kejayaan dan keagungan tamadun Thai pada ketika itu. Setiap sudut dalam The Grand Palace ni sangat memukau dengan seni bina tradisional Thai, ukiran emas yang halus dan perincian yang memacarkan keagungan diraja. Sampai ke hari ini, The Grand Palace terus menjadi simbol kebanggaan Thailand dan destinasi wajib dikunjungi bagi sesiapa yang ingin merasai keindahan budaya serta sejarah Thailand. Okey, yang tadi tu aku baca skrip AI, tapi review jujur aku untuk tempat ni memang sangat-sangat menarik. Dia punya lukisan, dia punya ukiran dan seni bina dia memang sangat-sangat cantik. Kalau tengok depan mata, detail dia sangat penuh dekat dinding tu. Macam aku cakap tadi, bangunan ni dari tahun 1782. Aku tak tahu macam mana dia orang preserve bangunan ni, ataupun dia ada buat restoration ke apa, tapi bangunan ni tak ada nampak buruk langsung. Thailand ni kalau dia buat untuk tourism memang dia buat kau-kau, and dia buat tu betul-betul cantik. Ui, dalam ni memang lawa gila. Architecture dia memang lain daripada lain. Berbaloi lah. Bayar entrance fee dia RM65. Tengok dia punya decoration dia penuh dengan dinding ni, penuh dengan art. Tapi panas gila. Panas gila. Untuk spot ambil gambar macam ni aku datang hari Jumaat. So still okay. Kasih awak. Tak ingat. Aku rasan. Kasih apa? Macam ni geng-geng apa ni macam tour lah. Kalau hari Jumaat ni nak ambil gambar still okay lah. Boleh tunggu spot, tunggu 2-3 minit. Nanti orang tu dah habis boleh ambil gambar. And clear lah. Cantik. Wow. Pintu dia Syawan. Wow. Lalu jap Kalau korang perasan dekat dalam bangunan ni, korang takkan nampak langsung signage jangan buang sampah merata, dilarang merokok. Benda-benda tu sangat memainkan peranan tau. Sebab bila kita nak ambil gambar, dekat setiap sudut tu akan ada signage kalau kat tempat-tempat lain, especially Malaysia. Sikit-sikit nak letak signage. Itu sangat mengganggu untuk orang ambil gambar, and kacau lah, gambar tu akan jadi tak cantik. Jauh ni belakang. I didn't know. I thought that macam kat depan ni dia tak nak pergi dah. Aku just nak remind korang yang tempat ni sangat-sangat panas. So pakailah topi, pakai baju yang bersesuaian. Dan kalau nak bawa payung, bawa lah. Tapi aku tak recommend sangat bawa payung. Nanti semua gambar akan nampak payung je semua. Lagi satu, jangan lupa bawa air. Kalau korang bawa beg, aku recommend korang bawa air. Tapi kalau nak beli yang sejuk, dekat sini pun ada jual. Cumanya tempat yang pelancongan ni memang mahal sikit lah harga air dia kan.
Daripada tempat masuk tu, dia dah letakkan laluan-laluan yang korang kena lalu tau. Dia macam one way lah boleh kata. So yang last kali korang akan lalu dekat sini. So bangunan ni adalah bangunan favourite aku lah, antara banyak-banyak bangunan kat dalam ni. Aku tak tahu nama bangunan ni apa, temple ke apa ke, nampak macam temple lah. Tapi lawa, walaupun bayar RM65 seorang, aku rasa berbaloi datang sini. Kalau tak silap aku, kita orang spend dalam 1 jam ke 1 jam 15 minit lah macam tu kat sini. Dah boleh pusing habis dah. Lepas tu kita orang bergerak ke Icon Siam. So kita orang tak naik lah bas ni kan, kita orang tunggu sini sebab senang nak pin location untuk ambil bolt kat sana. So, lepas jalan-jalan dekat Grand Palace tadi, kita orang datang ke Icon Siam. Terus kat sini mall lah, tapi kat belah bawah ni dia ada jual-jual makanan. Dia buat macam style macam market lah. And dekat atas-atas ni boleh duduk. Nanti dia buat kayu. So dekat sini boleh juga dapat makanan yang halal, friendly ke mencari lah. Mango sticker rice. Icon Siam ni, kalau aku tunjuk korang kat bawah ni, dia nampak macam mall yang tradisional kan. Tapi sebenarnya dekat tingkat atas dia macam pavilion tau. Gerai makan dia dekat bawah ni banyak gila. Tapi yang bestnya, sebab dekat sini ada banyak sangat pilihan makanan halal. Aku rasa mungkin lebih daripada 10 gerai yang menjual makanan yang halal. Memang best kat sini. Yang cocok-cocok, ada nasi goreng, ada tom yum, macam-macam lah kat sini. Kalau korang tengok memang terliur. Untuk harga pula mungkin dia sedikit mahal, tapi still okey lah. Macam mana nak tahu kedai tu jual makanan halal? Korang tengok je dekat gerai dia mesti ada letak logo halal. Tengok dia punya sup, nasi kaumok. Kat sebelah tu aku tak tahu kuih tiaw ke pad thai. Yang ni pula kalau korang nak makan dim sum, ada yang goreng-goreng, cocok-cocok. Ni sedap juga nampak ni. Yang ni bagi aku menarik lah. Walaupun aku tak makan, tapi bolehlah tengok oing-oing golek depan mata. Wow. Nampak dah ke? Agak lama jugalah kita orang jalan-jalan untuk pilih apa nak makan, sebab banyak sangat kedai. So kita orang jalanlah satu persatu. Yang ni macam kerabu Maggi ataupun mi celup. Ni pun nampak sedap. Yang ni pula kedai jual air. Walaupun tak ada tanda halal, tapi kau tengok orang dia pakai tudung dengan pakai songkok. Kira telan sajalah. Ini aku payung sikit dia punya decoration dekat tengah-tengah. Ada kolam air dengan sampan. Aku rasa boleh ambil gambar dalam sampan tu, sebab dia letak kerusi kat atas sampan tu. Tapi aku tak beranilah nak pijak dalam sampan tu. Kalau tergolek masuk dalam kolam ni basah pula. Dan akhirnya aku decide untuk beli makanan aku dekat kedai ni. Dekat kedai ni dia ada jual nasi goreng, pad thai. Dia dah siap tau, tapi bila korang order, dia akan panaskan balik. Itu yang menarik. Kalau gerai tu ada menjual makanan yang melibatkan oing-oing, dia orang akan declare and letak gambar oing-oing dekat gerai diorang. So korang jangan risau pasal benda ni. Tapi kalau korang beli makanan dekat gerai yang ada logo halal, benda ni dah tak jadi masalah lagi dah. Lagi satu yang best, harga diorang akan display siap-siap berapa harga tu. So tadi dekat kedai tu aku beli nasi goreng tom yum. Dia ada sekali dengan seafood lah. Seafood, ada udang, ada sotong dengan telur. Lepas tu dia bagi sekali dengan daun bawang ni. Ini memang aku dah rasa sikit lah tadi. Memang sedap lah. So ok lah, aku nak makan dulu. Nanti lepas ni baru aku tunjuk lagi. Ya, makan apa? Kalau kata kecau tom yum seafood. Seafood dia banyak gila dia bagi. Sedap ke? Sedap. Panas? Tak. Tadi panas lah sekarang. Aku punya ni dia dah display siap-siap, tapi bila kita minta dia akan panaskan balik.
Sedap ah. Habis tak? Untuk air pula aku beli dekat kedai ni. Memang sedap weh. Harga dalam RM10 lah macam tu. Aku ambil ni air mangga smoothie. Yang menariknya, dia punya cawan tu dia bagi sekali dengan tangkai buluh tu. Ini adalah tingkat atas mall tu. Aku nampak kan dia macam pavilion. So aku tak adalah ambil video sangat. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan video aku, tolong tekan button subscribe, like dan tinggalkan komen korang di ruangan komen. Ini adalah snippet untuk episod akan datang. So stay tune dan Assalamualaikum. Mango sticky rice ice cream. RM10. 60 baht.